saya ingin mengungkapkan bahawa reformasi itu ialah satu kemestian. Untuk menjadi lebih baik daripada hari ini, kita mesti lakukan reformasi. Sebagai pemimpin, menjadi tanggungjawab kita memastikan reformasi itu berlaku dengan berkesan. Justru bagi memastikan sasaran reformasi perkhidmatan awam dapat dicapai dengan jayanya, Chief Reform Officer, CRO telah pun dilantik di setiap kementerian dan mereka mestilah memainkan peranan yang berkesan. Jadi marilah kita sama-sama tingkatkan usaha dan berazam untuk memberi yang terbaik dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan. Ayuh sama-sama kita mulakan dengan segenap kekuatan dan semangat persatuan.